Hai semua. Jadi untuk hari ini kita akan bincangkan tugasan mengenai teknologi sumber terbuka untuk Pemula 2, di mana di sini saya ada memberitahu tentang penggunaan GitHub. Jadi tugasan pertama adalah buat GitHub account, dan lepas dah ada GitHub account dan boleh upload file-file yang sebelum ni, which is yang daripada HTML ataupun yang daripada web. Jadi di sini tugasan untuk yang kedua, tugasan untuk pemula kedua ni adalah satu link pautan di akhir slide, boleh pergi, dan bila pergi kita akan dapat satu tugasan OSP 2, di mana di sini untuk menjawab dia ada mudah je. Kita akan dapat tengok dekat sini ada 5 komit. Soalannya, Ahmad ada kesukaran dalam mendapatkan maklum balas dari pelayan server. Apakah isi kandungan yang ingin Ahmad sampaikan kepada server dari Git yang tersenarai? Jadi kita nak tahu apa kandungan isi kandungan file yang Ahmad telah lakukan. So kat sini dia ada bagi satu komen, bye nak tidur, dah 3 suku, dia perlukan bantuan, help, cubaan administrator dan sebagainya. Jadi apa yang kita boleh buat, kita boleh baca daripada yang first. So yang first kali dia upload adalah role who am I, if role is equal to administrator, then apa yang akan dibuat, dia akan curl menggunakan API key ni kepada localhost 8000. So dia adalah server lah, 127.0.0.1.8000 tu adalah server, di mana depannya adalah IP dia, localhost 8000 adalah port dia sendiri. Dan let's say kalau dia bukan administrator, apa yang dia akan buat, dia akan echo kepada terminal, I'm not an administrator. Jadi kita faham, sangat straightforward. Kita boleh tengok yang seterusnya. So dekat sini second time dia ubah, apa yang dia ubah? Dia ubah curl yang localhost dengan 8000 ni, dia bertukarkan kepada ping dash p dan sekian-sekian kepada diri sendiri, loopback. Okay, kita dapat faham sedikit. At least kita dapat faham apa yang berlaku sekarang, walaupun sedikit. Yang ketiga, kita dapat tengok dia ada minta komen, dia ada tambah komen kat sini. Dia kata, minta jadi sebaik Encik Jerong untuk bantu saya kenapa kod saya tidak menjadi. Kenapa Asyik bukan admin. So bila dia run the whole command ni, dia memberitahu seolah-olah yang command ni membuatkan dia asyik-asyik dapat bahagian bawah ni, dan bukannya ping ni. Okay, tak apa, kita tengok yang keempat. Yang keempat, dia beritahu kat sini, dia ubah jadi who am I, daripada ping ni dia jadi who am I. Okay, yang ketiga, kita tengok lagi sekali. Yang terakhir, apa yang dia buat, dia hanya ping kepada diri sendiri. So mesti dah dapat kan. So yang menariknya kan, daripada nombor 3 ni, so kita boleh run dalam kita punya PowerShell. So dia akan bagi tahu I am not an administrator. Kenapa? Tapi kalau kita pingkan ni, apa yang kita akan dapat? Kalau kita tengok nombor hex ni, tak semestinya kita kena buat ping tu juga. Kita boleh je nak pergi ke tempat lain dan dapatkan bantuan. So kat sini dia ada bagi tu tahniah. So tu je lah jawapan dia, tahniah. Jadi di sini dia beri tugasan untuk dapatkan konten daripada nombor hex ni. Sebabkan soalannya memberitahu, soalannya ingin tahu mendapatkan maklum balas dari pelayan. Apakah isi kandungan yang ingin Ahmad sampaikan. Jadi ini adalah isi kandungan yang Ahmad ingin sampaikan. Okey, sekian tu je.